saya duduk dekat Kampung Paya Jalan Sedalam daripada sebelum tanah tu buka. Dia dah broker tanah tu Paya Jalan Dalam. Sampai sekarang dia dah mohon grant tanah tak dapat. Dia kata dalam undi, dalam proses sampai sekarang. Daripada kawasan rumah saya sampai ke belakang dia jauh dalam kan, tak ada dapat tanah. Berapa mana tu kerja tu orang sini kan. dia kata dalam proses kita dapat bayar. Dia kata minta duit dan tarikh dalam 150 untuk plus stamp ni. Dah bayar pergi pejabat daerah semua tak ada. Sampai sekarang grant tanah tak keluar. Ini dah berapa tahun? Daripada mak saya lah. Daripada saya menantu lah. Kan saya baru duduk situ dalam 6 tahun lah. Mak saya sebelum tanah tu buka tu dia teroka tanah tu payah lagi. Dia dah buat, dia ansur buat rumah tanah tu. Berapa tahun saya tak tahulah. Sekarang umur mak saya pun dah dekat 70 lebih mak mertua saya. Segi pelajaran apa-apa macam pendidikan kan. Sekolah-sekolah anak pun kadang tu kita tengok ya Allah kerusi semua tak selaras. Kata bagi bantuan tu semua kan macam Bandar Baru tu. Bandar Baru pun dia punya bangunan dah lama tak cat tu. Jadi macam kalau kita tengok macam rupuan bukan sekolah lah. Kan macam rupuan rumah askar yang tak ada yang lama. Kalau kita buat perubahan tu dengan bila kita cat cantik, jadi kita nak belajar pun anak-anak pun best kan. Ni kerusi pun ada yang ya Allah susah nak cakap lah. Kan kita nak salurkan ke mana tu.